Assalamualaikum guys. Siapa dah tengok Bungalow 7 semalam punya record? Sangat penat. Drain out of energy. Luar biasa. Terlebih dahulu Wakil nak ucapkan terima kasih wakil daripada Akana Hunter, sebab support daripada korang semua, kami terus semangat lah untuk buat live ni. Tapi suara Wakil tak semangat, sebab sebenarnya to be honest, recovering energy setiap hari tu memang kena ada. Especially kita tak sangka, untuk mengetahui korang, lokasi sepanjang kita dah pergi macam-macam lokasi yang agak mencabar lah Yang paling ketara sekali kita sampai ke Bungalow 7, which kita ingat kan kita tak jumpa apa-apa, sedangkan kita dalam apa-apa itu yang tak ada apa-apa tu. Memang pelik lah. Tapi sebenarnya bila fikirkan balik, dia satu pengalaman yang tak boleh Wakil lupakan. Tapi macam Wakil jalan je, tak kisahlah apa jadi pun. Sebab Bungalow 7 tu, kalau nak cerita balik review lah, semua orang akan fikir macam, oh tak ada apa-apa kat sana kan. Sebab mulai penilaian bos waktu mula-mula awal-awal tu, dia kata macam kenapa heran, kenapa this place, lokasi ni kita dah baca card, tapi in the end tu dia macam satu rumah tinggal yang baru tinggal 2 bulan, macam tak ada apa-apa. Sangat-sangat pelik lah. Sebenarnya kalau ikutkan balik, bukan tak ada apa-apa, kita sedang melalui energi tu sendiri. So that is why bila Hunter, bila dia dah tengah pergi hari tu kan, kalau korang perasan, yang peliknya kita dengar suara bunyi katak yang bingit dan sangat pelik. Sedangkan bila kalau ikutkan bunyi, ada keratip gigi yang macam kita dah pergi dekat Bukit Perang, ada juga. But still kita husnuzon dan kita ingatkan tu semua binatang. Sebab kat hutan kita tak boleh tak tahu, tak boleh nak imagine, kita tak boleh nak predict apa yang is actually happening. But whatever it is, memang sebenarnya benda tu pelik lah bagi YK. Allah, ya Allah. So untuk mengetahui korang, biasanya bila lepas kami buat hunting, kami akan dah kemas, kami akan rehat dululah, pergilah pit stop mana-mana, minum dulu ke apa ke. Dan biasanya kami buat postmortem. Postmortem ni memang lazimnya akan berlaku untuk kami tim, supaya kami dapat mencari kelemahan kami sekiranya ada, ataupun berbincangkan apa tambah baik, ataupun apa yang sebenarnya isu situasi yang berlaku di situ. Sebab bila kita on the way nak balik tu, yang paling ketara sekali, bila balik Wakil dah nampak bos dah different, Hunter dah layu. Yang bestnya kita orang kat base pula, sebenarnya berapa kali dah ikutkan balik, yang tak logiknya phone ni bateri kita dah charge full, tapi iPhone YK dengan phone YK satu lagi tu sampai 1%. Macam pelik lah, iPhone tinggal 21%, kalau dekat phone satu lagi 1%. Dia tak charging, tak naik. And the best part, sepanjang kita live tu kan, korang semua ramai, tiba-tiba kurang. Kita anggapkan okey lah traffic, tapi kenapa sampai viewer jadi drain out? Itu yang sangat pelik. Dan kita ingat oh yalah mungkin bosan kot, sunyi kot kan. Sebenarnya bukan, dia lain benda tu. So that is why kita orang kena ada postmortem untuk tahu apa yang berlaku sebenarnya. Dan YK tak akan share ni dekat channel TT. YK akan share dekat YouTube saja, untuk korang go through, faham apa yang YK cuba sampaikan. Sebab video ni agak panjang sikit, YK malah nak share lah kat sana, sebab nak kena cut off. Kalau macam guna YT ni senang, cut terus post je dekat YT. So I'm going to explain apa sebenarnya yang ada dan tengah berlaku dekat situ, yang in the end kita dapat jawapan dan tahu kenapa explorism ni sangat bagus. Sebab kita dapat tahu apa benda. Itu gunanya tu postmortem. Dan itu statement daripada bos sendiri, cakap kita ni nak merungkai, nak membongkarkan perkara yang selama ni mungkin kita tak perasan, terlepas pandang. Who knows? So I'm going to explain actually what is the energy yang ada time tu.
okey lah, kita cerita sikit pasal Bungalow 7 semalam. Untuk pengetahuan korang, biasanya kita dah buat explore dan merata tempat, dan selalunya viewer kita pun mostly Malay. So mungkin kita punya pemahaman ni lebih kepada pemahaman Melayu. So macam kalau katakanlah penampakan ataupun explain tentang energi-energi yang ada tu, bunyinya bunyi hantu-hantu Melayu lah kan. Tapi kali ni korang kena faham yang kita pergi Bungalow 7 ni adalah rumah sebuah keluarga Chinese, di mana diorang ni sebenarnya ada isu konflik lah, konflik family sendiri dekat situ. And kali ini kita melalui satu pengalaman di mana kita bukan dealing dengan ayatnya apa, hantu Melayu, kita deal dengan hantu Cina. Sebenarnya bukannya hantu Cina. Yang YK akan introduce kat korang ni, kenalan korang ni adalah satu entiti yang tidak ada dalam budaya kita, tapi dalam budaya pemahaman lain. Mencicap lah dah aku pun macam okay. So bila kata entiti ni yang dia berbangsa daripada pemahaman bangsa lain ni, dia sebenarnya adalah salah satu kategori daripada hantu lapar, hungry ghost. Okay, hungry ghost ni salah satunya adalah jenis-jenis yang akan makan dan tidak pernah puas. Dia adalah sebab apa, adalah satu roh-roh yang sesat lah kita panggil. Mereka-mereka yang tak diterima langit atau bumi ni, dia tersadai lah dekat dunia ni, pemahaman dia macam tu. And this kind of hungry ghost ni, kalau Chinese believers tu, dia terpaksa bagi, sebab there are juga ada yang lost souls yang memang tak ada family yang bagi makan, dan juga ada juga lost souls yang memang sebenarnya bukan lost soul, dia adalah bad omen. Bad omen adalah bad energy lah. Dia ni kalau boleh that's why dia bagi hungry ghost ni feed bagi makan, supaya they will not follow them, tak nak bagi bad curse to the people ataupun to the house or the family. So this kind of thing also will happen to certain places yang memang biasanya, especially abandoned house lah, sebab dia tak tempat nak duduk kan. Dia kira macam kata hantu gelendangan lah. Jadi bila this entity wujud and happen to be dekat rumah tu, yang korang semua dah lalui, kejap lagi YK akan share klip-klip kat mana yang korang dengar, dan korang baru tahu, oh, benda ni bukan biasa. That is why bila kita share ni, YK akan introduce nama ni, at least korang ada satu lagi new knowledge tentang entity ni. So entity kali ni memang satu big exposure, sebab ini bukan dalam nama yang lazim kita dengar. Ini lebih kepada different pemahaman untuk bangsa lain. Mungkin for the Chinese viewers ataupun the Indian viewers, mungkin korang tahu benda ni. Salah satu jenis hungry ghost yang ada, yang kita dapat deal semalam, dan korang rasa mungkin relatable, sebab kita terus buat research tau. Lepas kita dah balik daripada hunting tu, kita kan buat postmortem, kita dapat buat research, and to me is exactly apa description yang YK dapat, dan pemahaman yang korang sendiri rasa macam relatable dengan apa yang berlaku. Okay, this entity, dia punya nama adalah hungry ghost dalam bahasa Inggeris, tapi dalam bahasa India ataupun Chinese, mungkin believers lah, dia orang tak tahu nama, tapi kita panggil Preta. Preta ghost. Preta ni, dia adalah sejenis entiti di mana berkepala kecil, tapi perut dia leher nipis kurus, tapi perut dia sentiasa besar kembung. Dia adalah kerja dia adalah makan. Dan korang kena faham dari segi sudut energi, dia bukannya makan makanan kita, makan nasi macam pemahaman hantu gaya, saka, semua tak. Dia lebih kepada memakan energi pada apa yang ada, termasuk energi pada makanan, energi daripada bateri, energi pada orang sendiri. Dan bila cerita pasal energi, dia makan energi untuk apply pada orang, dia buat kita drain out of energy, dan juga boleh buatkan kita hilang semangat ataupun rasa kurang bertenaga. Itu yang buat jadi lemah pewai tu. So nak cerita, ini yang berlaku sebenarnya pada situasi semalam, di mana sewaktu kita buat hunting tu, kita punya hunter, YK tanya hunter, sewaktu you buat hunting, you ada bawa emosi ke tidak, you ada rasa upset atau marah pun tidak. Dia kata dia tak ada rasa upset, marah.
excitement marah tidak, tapi dia rasa upset sebab viewer tak ada. Lepas tu diorang ramai tapi tak ada siapa yang reply. Is it bots? Lepas tu saya tengok semuanya ada, sahabat-sahabat kita, supporter yang akan Hunter Clan ni yang ada. So where were they that time? Sebab diorang kejap on, kejap off, kejap on, kejap off, sebab diorang rasa ngantuk. Kita percaya lah, tak apalah, kita masih husnuzon kau guys. Pertama kita dengar tempat tu dekat hutan, lepas tu mungkin ada kolam, mungkin ada katak, lepas tu tempat tu sunyi, and kita orang pula kat base pula mungkin sejuk, sebab tu rasa macam boring. Nah, it's not boring. Eventually waktu berlaku tu sebenarnya yang kita dengar bunyi berdesing, kita dengar bunyi memang pelik, sebab bila tiap kali kalau perasan ada certain places tu, bila dia makin nyaring tu, Hunter dia cakap Allah Akbar, Allah Akbar, kan, suddenly sunyi, macam pelik lah kan. Tapi kita fikir dia orang dengar bunyi orang kot, so kata-kata ni diam lah kan. Sebenarnya tak. Tolonglah. Aku tahu kau ada. Tolonglah. Muncul sekejap je depan kamera ni. Aku tahu kewujudan kau. Muncullah sekejap di hadapan kamera ni. And happen to be kita dah postmortem, kita balik, YK still rasa macam tak sedap. Sebab satu, memang tengok penat, masing-masing penat. So kita kata okay, penat kot, penat sebab rambutan hari ni tak hangat kot, kan. Tapi YK tak ada rasa semangat ke apa, sebab kita tak nak kena fikir waras, tak nak fikir serabut sangat. But sewaktu kita orang postmortem tu, YK duduk sebelah dengan bos. YK nak apa, bos kata jangan pegang, bos kata. Tapi sewaktu yang YK dalam kereta, YK tengok dah something's not right dengan dia ni. Sebab YK pegang tu ada satu blobbing energy yang macam tak best tau. Benda ni dah lama tak berlaku. Sekali kita deal dengan orang yang dekat, memang pelik lah. So bila kita balik tu, nak jadi cerita tu, YK macam alright lah, tak apa lah, suruh korang kena faham, kita orang kalau balik, baju-baju kami hunting, tak kisahlah daripada yang besar sampailah ke kecil, termasuk stokin sekalipun, kita akan basuh terus. Sebab kita tak nak bawa badi-badi tempat yang kita buat hunting tu, kita bawa balik rumah, biar stuck. So apa yang buat ialah YK hari-hari akan basuh, no matter what. Basuh, rendam, kena rendam, basuh, bagi hilang kain tu, nak kena cuci lah. So nak cerita tu, YK kena kumpul lah semua baju dulu sebelum YK punya baju pula kan. Nak kumpul tu semua dulu. YK pergi dapur, tiba-tiba je nak cerita, yang anak YK yang kecil sekali, yang si Mila kata Papa dah tumbang ke atas kat bilik. Yang record ni dia ada. Aku nak cerita ke? Nantilah kita record. Takkan kita nak record, ni konten peribadi family kot. Tapi YK sharekan dekat YouTube, sebab I think this the best tempat yang YK rasa YK boleh recall memory siapa yang YK nak sampaikan, especially benda penting macam ni lah. So bila nak jadi cerita tu, boss pass out. Kita cerita pendek je lah Boss pass out, happen to be tengok dah betul-betul teruk. Sebab kita kejutkan dia tak bangun. Bila terkejut tak bangun tu, dah di swear nak tak nak, YK kena on signal lah. Tapi dalam keadaan yang sangat stabil, di mana tak terbawa emosi. Satu je YK nasihat korang, apa pun jadi pun, memang korang nampak YK mungkin nampak fragile lah, tapi bila sampai satu situasi yang serius, insyaAllah, as long kita fokus, kita waras. Kalau kita tak fokus, kita akan ikut emosi. So benda tu yang YK selalu share kat BTT kan, jangan ikut emosi, ikut akal waras. Sebab apa? Nak didik diri ni supaya tak terbawa emosi bila satu perkara kritikal berlaku. So nak jadi cerita tu, Allah izinkan, kenapa dia tak bangun, still juga kejut tak bangun. Okay, kita tahu dah dia punya dalaman energy dah ada sabotage lah. Maksudnya dah dalam critical energy, dia tak boleh nak charge. Maksudnya luar je energy ada, tapi dalam
dalam inner chi dia dah tak vibrate dengan cantik. So, sebab YK pegang pada kalau secara logik YK pegang lagi, okay, dia punya body temperature okay, dia punya eyelid movement okay, dia punya toes okay. So macam alright, body still warm, so maksudnya outer chi still okay, maksudnya protection shield masih ada, cuma inner chi ni pergi mana? So I was like, aku baru je kupas pasal kau, so I know the situation antara the core things yang berlaku sebenarnya puncanya daripada entity ni tadi. Bila entity tu ada, nak tak nak channel kena buka Waktu channel kena buka tu, barulah nampak, terpaksalah kita buka untuk tengok energy dalam. Ada postmortem nak kena buat. Kan? Ingat IGN je ada specialist. So kita pun kena buka jugalah. Maksudnya IGN specialist masuk dia akan check dalaman, internal abdomen. So myself also checking the internal abdomen, especially bahagian chi yang charging. And dalam, macam mana nak cakap dia ada satu silhouette colour warna, ni antara colour tip nebula lah. Tip nebula ni maksudnya colour yang sangat dark yang matutnya tip nebula ni sepatutnya dia bright, tapi ini dah macam dia dah coating yang teruk warna kelabu gelap dia dah rasa muram warna-warna muram ni. Lepas tu macam kita tengok kenapa ada banyak scratches tau. Dah heran lah kat situ. So nak tak nak channel, kita ada communication channel, nak tak nak kena berurusan dengan channel tu. Dan channel tu datang sendiri daripada keparat ni. So nak cerita guys, waktu yang kita communicate, okay, YK nak tak nak kena go through lah. Memang sumpah first time YK tengok lembaga ni memang betul-betul menyuplai gambar yang YK share. Betul-betul tengok cara dia blobbing. Dan YK nampak rupanya dia dah swallow half of energy inner chi, termasuklah rupa CP sekali dia telan. That is why bila nak blobbing, nak tarik tu dah scratches dah, nak tarik dia keluar balik, nak scratches. YK cakap kalau nak makan energy, makan energy yang ada, bukan makan orang punya energy. Sebab kalau dia tarik, dia macam kalau kita pemahaman Nusantara ni sukma tarik sukma, ni lebih kurang dia makan sukma lebih kurang tak. So kata-kata lain dia makan semangat. Dia dah kacau dah. So dalam bos waras, tapi bos sebenarnya dah tak waras. Sebab bos memang dia ada emotional actions sewaktu kita duduk, waktu kita sembang semua. Tapi I ignore sebab YK seorang yang mak-mak kan. Tak apa, jalan je until the things happen tu kita nampak lah. Okay, ketika dia pass out tu memang tak dinafikan the children were there, they were panic. Tapi YK cakap relax saja, just follow my flow. Dan dia orang pun semua stable, cuma adalah blurry here and there kan. Nak tak nak kena tarik balik mana yang boleh. And then came to another energy yang ada communication, cakap okay, sekarang ni badan dah teruk, nak tak nak kena lepaskan dulu. Okay, kat mana point dia? So kita carulah point dia kat mana, adalah bahagian lower chakra backwards. So nak tak nak kena clear, buka dulu, and then baru buka, baru clearkan mana yang patut YK nak kena align balik, barulah keluar ikut crown chakra balik supaya dia jaga. Alhamdulillah sebab waktu extraction energy tu nak bagi flow balik and buang balik bisa-bisa daripada preta ni sendiri, barulah bos terjaga. Kisah dia time tu rasa lega lah. Tapi still I tak ada emotional masa tu. I buat biasa saja sebab I rasa tak nak terlalu tense. Okay, because there are many things lagi I nak kena buat. Bukannya yang tu saja I pretend nothing happen, I just macam biasa saja. Sebab I pun tengok bila dia sedar, dia mula-mula sekali bukan dia tengok aku dulu, dia cek ukuk dia kat mana. Aku geram betul masa tu. Kalau aku jadi bini-bini yang nyentak emotional ni, aku tahu macam tu, aku ambil bantal, aku tekuk dia terus. For your information, tengah record ni beliau ada kat sana. So sebenarnya YK kadang nak ceritakan lebih lagi, tapi tak nak surprise lah. Tak surprise lah sebab nak cerita dia ada. Patutnya kalau dia tak ada tu, mungkin bila dia tengok BTT ni, tengok kat YouTube ni, oh adalah seorang viewer rupanya daripada dia kan, tengok dah awal sampai habis kan. Baru dia tahu. Tapi ya, that is what happened. And eventually apa saja yang berlaku ni, that
itu membuka mata kita, membuka lagi pemahaman kita ialah dekat luar sana kita pemahaman kita, oh kalau nampak seram bunyi ni je macam ni je, okey bentuk adalah bentuk pocong bunyi macam ni je, okey kita tahu dah, okey ni mungkin kakak-kakak kan. Tak juga, sebab dia pelbagai bangsa kat luar sana. Kita selama ni dia kata, oh dia banyak bangsa-bangsa, jin pun ni banyak bangsa-bangsa kan, macam tu kan. Tapi yang itu kita cakap, yang kita lalui ni orang tak tahu, betul tak? So bila jadi macam tu, satu exposure lah, exposure yang literally kita tak sangka. Dan yang dah view untuk Bungalow 7, korang dah lalui benda yang sama. To me ni adalah pengalaman yang menarik. Alhamdulillah, syukur. Nak pergi lagi? Oh tidak kot, sebab kami akan hantar biasanya tak repeat tempat yang sama. Dan kalau boleh, kalau jadi macam ni, I definitely will not come again. Sebab I tahu dah kita berusaha dengan benda apa. Seriously, bukan takut. Seriously, ini adalah risiko. Kemana-mana tempat pun kita ada risiko. Tapi kalau kita tahu tempat tu risiko, kau apa lagi nak pergi? Kita memang dah lalui risiko tu. Ini melibatkan nyawa tau, semangat tau. Dia bukan jenis yang tempat yang fatal, yang jenis yang ada kemalangan nak bunuh kita, tak. Ini adalah lebih kepada mengganggu jiwa. So bila kata jiwa tu dia main semangat tu, dan main spiritual, tak best lah kan. So itulah pengalaman tu hari ni. Dan bagi YK, ia adalah satu pengalaman yang luar biasa, sangat luar biasa. Sebab tak sangka impact dia sebegini. Dan korang boleh tengok sendiri kalau ikutkan balik YK punya muka tu. YK cakap, korang boleh nampak muka yang drain, muka yang tight. Sebab bukan muka bangun tidur lain, no. Ini adalah muka yang sangat letih yang tak tahu kat macam mana. Tapi YK syukur sebab YK tahu sangat stable. Sebab YK bangun tidur tak sakit badan. Tak sakit badan maksudnya betul-betul well prepared lah. Kalau aku bangun sakit badan, aku tak pergilah live, tak buatlah live, tak buatlah record ni. Aku tak nak lah buat parah. Rehat kejap lah. Satu pengalaman yang menarik lah. Anyway, thank you so much untuk semua yang dah view, yang dah follow, yang dah subscribe, yang dah follow Arkana Hunter, yang dah follow Ismi YK, dah follow brother, yang dah follow Tok God ataupun Brome, yang dah follow Coach Paduka, dan dah follow The Paduka Studio. Maksudnya korang adalah follower tegar kami yang sentiasa support kami. Terima kasih banyak, minta Allah lebih kurang atas apa yang korang dah contribute, apa yang korang dah sponsor, apa yang korang dah bagi. Alhamdulillah, sangat satu pengalaman yang sangat berharga dan nikmat yang apa lagi YK nak dustakan. Terima kasih korang semualah. Okay, YK up kat YouTube as usual. Leave a comment kalau korang ada rasa suggestion korang, ataupun korang ada korang punya perspektif sendiri ke. Again, ini bukan ruang untuk kita mengecam. Ini adalah ruang untuk kita sama-sama muhasabah. Kalau mana yang baik kita ambil, mana yang tak baik kita jauhkan lah. Macam benda tu memang bagi YK memang tak baik lah. Korang jangan jemu tau. Jangan jemu support kami. Jangan jemu support Arkana Hunter. Kalau korang ada ideas, korang ada apa-apa je lah yang boleh bantu kami dalam team, boleh share kat group kita lah dekat Tele Arkana Hunter Clan. Right? Niat kami bukannya untuk merukai dan menjatuhkan orang, tidak. Kami hanya cuba explore, dan kami anggapkan setiap yang kami record ni adalah dokumentari untuk rujukan kami, untuk rujukan korang juga jika nak mencari sebarang jawapan yang mungkin boleh membantu merungkai segala kesimpulan yang korang selama tak dapat kan. So harap ini bantulah. Setakat tu je lah YK nak updatekan ni, supaya YK pun tak lupa situasi ni. Semoga Allah sentiasa letakkan kita dalam keadaan yang selamat, dilindungi dengan aman, dan sentiasa menjadikan kami dan anda semua sebuah keluarga yang bahagia, yang aman, dan sentiasa dilimpahkan rezeki luar biasa hebat dari timur, barat, selatan, utara, langit dan bumi. Dihadirkanlah perkara-perkara yang baik dan luar biasa, luar jangka. Dijauhkan dari sebarang kecelakaan dan kemudaratan ataupun sebarang kezaliman daripada jin, syaitan atau iblis ataupun manusia sama sekali pun kena juga kan. Okay, alright, it's me YK signing off. Terima kasih banyak untuk go through dengan YK punya YT ni.
Jangan jemu dengan YK juga, okay? Take care semua. Assalamualaikum. Bye.